Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episod yang ke-6, 99 persoalan awam di meja pendakwah. Okey, soalan yang kita dapat pada hari ini ialah, adakah sah solat sekiranya kita berimamkan kanak-kanak yang belum berkhitan ataupun belum mumayyiz? Dalam permasalahan ini, kita kena ingat bahawa ulama ada khilaf pendapat pada adakah khitan itu wajib ataupun sunnah. Cuma mereka sepakat bahawa berkhitan bukanlah syarat sah untuk solat ataupun bukan syarat sah untuk menjadi imam, melainkan pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan orang yang tidak berkhitan solatnya adalah tidak sah, seperti mana dinukilkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Maksudnya dekat sini ialah kita kena faham bahawa orang yang belum berkhitan, kalau dia suci betul-betul tempat keluar najis itu, maka dia boleh solat dan dia pun juga boleh menjadi imam. Cuma ulama khilaf pada syarat mumayyiz. Adakah orang yang tidak mumayyiz dia boleh menjadi imam? Macam mana kita nak tahu orang itu mumayyiz ataupun belum? Pandangan Imam Nawawi dalam Rawdatul Talibin, mumayyiz itu biasanya adalah antara 7 hingga 8 tahun. Kalau dia dah nampak ciri-cirinya boleh membezakan antara baik dan buruk, maka itulah dikatakan sudah mumayyiz. Hukum solat berimamkan kanak-kanak yang sudah mumayyiz ialah sah. Pandangan ini merupakan pandangan Syafi'iyah dan juga pendapat Al-Hasanul Basri dan juga Ishaq, seperti mana yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Apa sandaran yang dipegang oleh pandangan yang mengatakan kanak-kanak mumayyiz boleh menjadi imam? Ia berdasarkan satu hadis ataupun khabar. Amru ibnu Salamah pernah mengatakan bahawa beliau pernah menjadi imam sewaktu usia 6 hingga 7 tahun, sewaktu zaman Rasulullah SAW. Tetapi pandangan jumhur fuqaha yang lain, iaitu Hanafiyah, Malikiyah dan Hanbali, mengatakan tidak sah selagi mana dia belum baligh, yang dinyatakan dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Okey, secara kesimpulannya, apa yang kita perlu ingat ialah memang pada pandangan Syafi'iyah, kanak-kanak yang belum baligh tetapi sudah mumayyiz boleh menjadi imam. Cuma dalam mazhab Syafi'iyah juga mereka setuju bahawa orang yang telah baligh itu lebih afdal untuk menjadi imam, kerana Amru ibnu Salamah, walaupun beliau menjadi imam sewaktu usia 6 hingga 7 tahun, tapi waktu itu Amru ibnu Salamah merupakan orang yang paling mahir dalam membaca Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, dalam kita nak memilih imam, dia ada 4 keutamaan yang perlu untuk kita ambil kira. Rasulullah SAW ada bersabda, yang pertama, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling layak menjadi imam di antara kamu, yang pertama paling mahir dalam membaca Al-Quran. Kalau mereka pada qiraah itu sama baik, maka ambil yang paling mahir tentang sunnah. Tapi kalau di antara mereka itu sama-sama mahir dalam hadis ataupun dalam sunnah, maka ambillah yang paling awal berhijrah. Teruskan menonton untuk mendapatkan persoalan yang ke-7, 99 persoalan awam di meja pendakwah.